Okey, kita akan teruskan pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka surat yang ke-42 yang ke-42. Pada bawah ni wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran kathiran. Okey, pada perbahasan ni dia nak bincang sikit tentang masalah yang dipanggil sebagai air yang berubah air yang berubah. Kita tahu bahawa air mutlak adalah air yang bebas daripada tiga benda. Sekejap saya tulis. Air mutlak adalah air yang bebas daripada tiga benda. Air mutlak, yang pertama sekali, dia bebas daripada air yang tidak air mustakmal. Dia bebas daripada air mustakmal. Yang kedua pula, air yang bebas juga daripada berubah. Yang ketiga pula adalah air yang bebas daripada najis. Maka kalau bebas daripada tiga benda ni, maka jadilah air itu sebagai air yang mustakmal. Jadi hak mustakmal ni kita dah bincang pada beberapa hari yang lepas, beberapa banyak lepas dah. Ni pun dah kita habis dah mustakmal ni. So sekarang ni kita nak pergi pula pada masalah hak berubah ni pula . Pergi masalah hak berubah. Okey, sini saya ada lukis macam mind map sikitlah. Saya dah lukis dah sini mind map dia. Tengok sini, air itu bila masa dia kira sebagai air mutlak, dia bila masa dia kira sebagai air yang tahir, sebagai air yang tahir. Air yang tahir dan air yang tahur sangat-sangat banyak perbezaan dia . Sangat-sangat banyak perbezaan. Air yang tahur tu seperti mana kita tahu, dia tidak boleh air yang tahur itu kita boleh guna untuk berhadas dan juga hilangkan najis . Kalau misalnya air yang tahur ni, air yang tahur, kalau misalnya dia berubah, dia boleh jadi juga air itu, air yang tahur ni dia boleh jadi berubah tapi dia mesti kekal dalam tahur dia tu. Tapi ada juga air yang tahur tapi dia tidak boleh berubah dah. Tapi dia dia sudah pun hilang dari segi sifat tahur dia tu. Contohnya lagu mana? Kalau misalnya contoh yang pertama adalah kalau dia tu berubah dengan sendiri dia berubah dengan sendiri. Kalau misalnya air tu dia berubah dengan sendiri, contohlah kan, dia berubah tu kerana lama dia duduk pada satu tempat tu dalam keadaan lama, dia duduk dalam satu bekas dalam keadaan lama, maka kadang-kadang dia berubah tu, dia berubah dari segi warna air tu sendiri berubah sikit, bau air tu berubah. Tapi air tu, adakah bila dia berubah secara terus kita kena hukumkan dia sebagai air yang tahir? Daripada tidak boleh kita kata air yang tahir, sebab dia berubah kerana dia sendiri berubah. Bukanlah dia berubah tu kerana kita letak sesuatu. Kalau misalnya dia berubah dengan sendiri, maka air tu kekal dalam tahur dia, air yang tahur. Kalau misalnya kita letak sesuatu ke dalam air tu, tengok dulu. Kalau misalnya kita letak sesuatu dalam air tu, kita letak benda hak bersifat mujawir. Benda hak bersifat mujawir ini adalah benda hak kita boleh pisahkan daripada air. Masukkan benda tu dalam air, kita boleh pisahkan balik semula benda tu daripada air tu. Contoh kita masukkan air, kayu gaharu kita masuk kayu gaharu ataupun kayu-kayu hak wangi ni lah. Kayu-kayu wangi ni kita letak dalam air. Boleh tak kita pisahkan kayu gaharu tu daripada air? Jawab dia boleh lah. Kita ambil air, kayu gaharu tu tak luar, boleh lah. Itu maksud mujawir. Dia tidak sebati dalam air tu. Itu maksud mujawir. Mujawir ni maksudnya kalau terjemah dalam bahasa Melayu lebih macam maksud dia tidak sebati . Tidak sebati. Itu maksud mujawir. So apa hukum air yang mujawir ni, air yang dimasukkan benda-benda hak mujawir ni? Daripada air tu masih dikira sebagai tahur. Air tu masih dikira sebagai tahur. Sekalipun masuk benda hak mujawir ke dalam air tu, masih kekal sebagai tahur. Air itu masih dikira sebagai tahur, suci dan menyucikan. Okey, suci dan menyucikan. Kalau misalnya benda hak dimasukkan ke dalam air itu benda hak mukhalit, benda hak sebati ke dalam air, benda hak sebati dalam air, pada dekat sini sebati dalam air. Apa maksud sebati? Kita tak boleh nak pisahkan daripada air. Itu maksud sebati. Itu maksud sebati tu. Tengok dulu, kalau misalnya benda sebati tu benda hak kita ni biasanya susah untuk jaga benda tu daripada air. Susah untuk jaga benda tu daripada air. Ni kat sini susah untuk jaga benda tu daripada air.
maka air itu masih dikira sebagai tahur. Air itu masih dikira sebagai tahur. Seperti apa? Seperti daun-daun. Seperti daun-daun, daun jatuh ke dalam air, air apa tu, daun yang jatuh ke dalam air itu, maka air itu masih dikira sebagai air yang mutlak. Sekalipun dia berubah, air itu masih dikira sebagai air yang mutlak dan air yang tahur. Air mutlak dan air yang tahur. Tetapi itu situasi pertama. Situasi yang kedua pula adalah kalau sekiranya dia berubah terhadap sesuatu yang tidak susah untuk kita jaga. Tidak susah untuk kita jaga. Benda yang tidak susah kita jaga ni apa dia? Seperti contohnya apa? Contohnya air jus macam jus oren, ataupun contohlah kopi, ataupun teh, ataupun benda-benda lain lah. Kalau misalnya tidak susah untuk kita jaga daripada air, tidak susah untuk jaga daripada air, maksudnya semua benda tu kita boleh elak daripada air. Berbeza dengan daun tadi tu kita nampak bahawa benda tu susah untuk kita jaga daripada air. Benda ni pula adalah mudah untuk kita jaga daripada air, seperti teh, jus oren, jus lima, apa sirap. Jadilah semuanya tu kalau misalnya dia berubah sedikit masih dikira sebagai suci dan menyucikan, tahur. Tapi kalau berubah banyak, tengok dulu. Kalau misalnya benda tu adalah debu, tanah, ataupun garai laut, masih kekal sebagai tahur. Garai laut ataupun tanah masih kekal sebagai tahur. Contohnya kita masuk ke dalam air, seberkah air ni tak? Berkah air ni kita masukkan apa? Kita masukkan garai ke dalam air ni. Adakah air itu berubah jadi sebagai air yang tahir, ataupun air itu masih kekal tahur? Jawapan air itu masih kekal sebagai tahur. Air itu masih kekal tahur. Sekalipun kita masukkan ke dalam air itu, masih kekal sebagai air yang tahur. Begitu juga kalau kita masukkan tanah, kita masukkan tanah ke dalam air, ke dalam gayung tu, kita masukkan tanah ke dalam air tu, air itu masih kekal sebagai air yang mutlak dan tahur, boleh untuk kita guna untuk bersuci. Tapi kalau misalnya kita masukkan selain daripada tanah dan selain daripada garai, selain daripada tanah dan selain daripada garai, kita masuk ke dalam air. Contohnya kita masuk ke apa? Contohnya kita masuk sirap ke dalam air tu, ke dalam gayung tu kita masuk sirap, ataupun kita masuk ke dalam air tu kita masuk ke Milo atau kopi dan lain-lain lah, maka air tu jadilah air tu sebagai air yang tahir, air yang tahir sahaja, air yang suci saja, tapi tidak menyucikan. Kayak gitulah lebih kurang khulasah ataupun mind map untuk tajuk kita sekarang ni, tajuk kita pada hari ni. Kita baca kitab dulu. Kita baca dalam kitab wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran kathiran. Dan benda air mutlak tu adalah air yang tidak berubah yang banyak, bihaitsu yamna'u itlaq ismal ma'i alih, yang mana kita tidak boleh panggil dia tu sebagai air lagi. Tidak boleh untuk kita panggil dia sebagai air lagi. Maksudnya air Milo dah, air tu kita tak boleh nak kata sebagai air biasa saja, tapi kita kena kata sebagai air tu air Milo dah. Tak boleh nak kita kata bahawa air tu air biasa, tak boleh. Bi'an taghayyara ahadu sifatihi, seperti dia berubah salah satu daripada sifat dia, seperti bau, warna dan juga seperti rasa, warna dan juga bau dia rasa, bau dan warna. Walau takdirian, sekalipun takdiri, sekalipun ditakdirkan sahaja. Ada benda hak kita nampak dan ada benda hak kita tidak, tidak nampak hissi Dia ada dua, ada hissi, ada bentuk hissi. Minta maaf, saya tulis saya uduh. Yang kedua pun ada takdiri. Kalau hissi ni benda hak kita nampak dengan mata kita, benda hak kita boleh rasa dengan lidah kita, benda hak kita boleh bau dengan hidung kita. Kalau benda hak takdiri ni pula adalah benda hak kita tak boleh nampak. Contohnya kita mari satu jus, ataupun kita mari satu jus sana. Jus tu lebih kurang
warna dia tu lebih ke warna air. Warna dia tu lebih ke warna air. Dia juga rasa dia dah hampir lebih ke rasa air. Dan juga bau dia tu lebih ke macam bau air. Tapi dia jus, tapi dia bukan air, tapi dia jus. Dia tu memang jus. Kalau kita masukkan ke dalam air, benda tu dia tak rasa macam jus dah. Dia tak rasa macam jus, tapi dia rasa macam rasa air sungguh. Bau pun macam bau air. So, lagu mana? Adakah maksudnya kita boleh gunakan air jus tu sebagai alat untuk bersuci? Kalau dia campur dengan air, apa dia tidak boleh? Tengok dulu. Kalau kita ambil, dia tengok dulu ke mana? Tengok secara takdiri. Kita ambil benda lain, hak selain daripada jus tadi tu, hak sama dengan rupa air tu, kita tukar dengan benda lain. Contohnya tukar dengan apa? Contohnya kita tukar dengan apa? Jus lima contohlah. Kalau tadi tu jus hak tak nampak gambar satu tu, hang tak tahu nama gapo, tapi ni kita ambil jus lima pula. Jus lima ni kita dari segi rasa kita rasa. Dari segi nampak kita nampak. Warna dia berubah. Bila letak dalam air, warna dia berubah. Kita ambil hak jus lima tu, kita ambil kuantiti jus lima tu kita letak dalam air. Kuantiti jus lima tu kita letak dalam air Kuantiti jus lima tu dengan jus hak kita tak tahu nama tadi tu, kita letakkan sama-samanya ke dalam bekas air yang berbeza. Cuba kita tengok. Kuantiti yang sama kita letak dalam dua bekas air yang berbeza. Kalau kalau air tu berubah dalam jus lima tu, maka air dalam jus hak kita tak tahu nama tadi pun jika sebagai berubah juga. Dari segi sifat dia, kalau misalnya hak tadi kita tak boleh nak panggil sebagai air biasa dah, kita panggil air jus lima dah, maka hak ni je lah juga, bekas tadi juga lebih kurang jugalah. Kita tak boleh panggil dia tu sebagai air dah, tapi kita kena panggil dia sebagai air jus. Air jus dah, tak boleh nak panggil sebagai air biasa dah. Okey. Itu maksud takdiri. Aw kana taghayyuru bima ala 'udwi al-mutatahhir fil asah. Kalau misalnya sini dia mari satu masalah yang dipanggil sebagai kalau misalnya kita ambil benda dalam, contohlah kita nak mandi. Contohlah kalau kita nak mandi, kemudian kita ni jenis sabun dulu badan kita, sabun badan kita dulu dengan sabun, kemudian kita pun basuh badan kita tu. Adakah bila kita basuh badan kita tu menggunakan air, sah mandi wajib kita ni ataupun tidak? Jawapan dia tidak sah. Tidak sah. Sebab apa? Sebab dia mesti air mutlak ni yang membasuh badan kita, bukan air sabun yang sudah berubah. Ataupun setengah orang wanita ni, setengah orang perempuan ni, itu contoh pertama. Contoh yang kedua pula adalah macam setengah orang perempuan ni bila dia nak mandi wajib, dia letak hina dekat dia punya rambut dia. Dia pun bila nak mandi wajib tu dia basuh kepala dia. Menyebabkan berubah air yang kena pada kepala dia tu berubah, bukan lagi air mutlak dah, tapi sudah pun air jadi air hina dah. Air hina. So adakah sah mandi wajib dia? Jawapan dia tidak sah. Dia mesti air mutlak. Kalau nak basuh kepala dia tu, dia kena basuh dengan air mutlak. Dia tak boleh guna basuhkan dengan air basahan lain. Okey, dia kata sini wa inna ma yu'athiru at-taghayyur in kana bi khalit. Dan hanyalah memberi kesan kepada perubahan tu kalau misalnya benda yang khalit. Orang kata dah ni khalit lawannya adalah mujawir. Ay mukhalitul lil ma', iaitu benda hak sebati dengan air. Wa huwa ma la tamayyaz fi ra'yil 'ain, iaitu benda hak kita tak boleh nak bezakan dengan pandangan mata kita, ataupun benda hak kita tak boleh nak pisahkan daripada air. Sekali dia campur tak boleh nak pisah dah. Tahirin, iaitu benda tu juga adalah bersih, benda yang suci. Wa qad ghaniyal ma'u anhu. Ghaniyal ma' maksudnya benda hak kita mudah untuk kita jaga benda tu daripada air, seperti za'faran. Za'faran ni adalah benda hak mudah untuk kita jaga daripada air.
wa thamari syajarin nabata qurbal ma'. Dan juga buah pokok yang tumbuh dekat dengan air. Buah pokok yang tumbuh dekat dengan air. Buah pokok ni maksudnya ke mana? Buah pokok yang bila dia jatuh tu menyebabkan dia hacur dalam air dah. Tu maksud sini. Menyebabkan dia hacur dalam air. Menyebabkan dia sebati dengan air. Bukanlah maksudnya bila jatuh buah apple jatuh ke dalam air tu tiba-tiba dia berubah air tu jadi daripada tahur kepada tahir. Bukan. Tapi maksudnya benda hak hacur. Contohnya buah apple hak hancur. Bila kita masuk ke dalam air, menyebabkan air tu berubah daripada tahur, menyebabkan air itu berubah dari segi sifat dia, maka hak ni jadilah air itu sebagai daripada tahur kepada tahir. Beres hak tu. Kita wawaraqin turiha thumma tafattata. Dan juga daun-daun yang kita buang sendiri ke dalam air, yang kita buang ke dalam air. Maksudnya daun sini adalah daun yang hancur, daun yang hancur kita buang ke dalam air. Daun yang hancur kita buang ke dalam air dengan sengaja. Kita buang dengan air dengan sengaja. Tadi kita sebut dah bahawa benda ni adalah benda hak yashuqu sawnal ma'i anhu. Benda ni adalah benda hak susah untuk kita jaga daripada air. Kita sebut tadi tak? Mana ni? Ni sini. Dia sebut sini, yashuqu hifzul ma'i anhu. Benda hak susah kita jaga daripada air. Seperti apa? Seperti kita bagi sini adalah daun-daun yang hancur dalam air. Daun-daun yang hancur dalam air. Daun-daun yang hancur dalam air ni menyebabkan daun tu sebati dengan air. Benda tu tidak mengubahkan sifat tahur kepada tahir daripada air, sekalipun dia sebati dalam air. Tapi dia sebabkan apa? Tapi kenapa kat sini kita kata benda tu menyebabkan dia berubah sifat? Yang ni, kenapa kita kata dia berubah sifat? Kerana hak ni, membolak ke ni? Kerana kita buang sendiri ke dalam air tu. Bila kita buang ke daun-daun yang hacur tu ke dalam air, yang menyebabkan dia berubah sifat air tu, maka air tu berubah daripada sifat tahur kepada tahir. Sebab kita buang. Sebab kita hak buang, bukan dia jatuh sendiri. Sebab kita hak buang. Kalau dia jatuh sendiri, dia hacur, dia jatuh sendiri ke dalam air tu berubah sifat, hak ni masih kekal dari segi tahur dia. Tapi bila kita letak sendiri ke dalam air, hak ni dia merubah, bila dia berubah sifat, jadilah air tu jadi air yang tahir, bukan tahur. La turabin wa mihima'in wa inturiha fihi. La turab tidak termasuk, iaitu tanah dan juga garam laut, sekalipun kita terhuk ke dalam dia. Ni perbahasan tadilah kita sebut. Ni masa sini ni, kalau kita nampak membolak kat tu tepi tu, dia masuk kat sini adalah debu ataupun tanah yang kita lepas, kita masuk ke dalam air. Contohlah kita ambil gayung, kita ambil segayung air, lepas tu kita letak garam ke dalam air tu. Letak garam ke dalam air tu, sekalipun kita sengaja letak garam ke dalam air tu, sengaja letak garam ke dalam air, menyebabkan dia berubah sifat air tu. Asalnya sifat air tu tawar, tiba-tiba kita letakkan garam tu jadi masing perut air. Masing perut air tu jadilah air tu masing jadi air masing. Adakah boleh untuk kita gunakan untuk kita buat adakah boleh untuk kita buat bersuci dengan air tu? Jawab dia boleh. Sekalipun kita sengaja letak. Kalau hak tadi berbeza, kalau tadi tidak, kalau kita sengaja letak dia merubah sifat air tu, tapi hak ni kalau kita sengaja letak sekalipun, hak ni tidak merubah sifat air. Baiklah hak tu. Besar. Wala yadurru taghayyurun la yamna'u al-ism liqillatihi walau ihtimalan bi an shakka huwa kathirun aw qalil. Dan tidak tidak memberi kesan kepada taghayyur yang tidak memberi, yang tidak la yamna'ul ism liqillatihi. Maksudnya air itu masih kekal sebagai air, sebagai nama air. Air itu masih kekal dengan sebagai nama air. Kalau misalnya kita boleh panggil tak lagi air itu sebagai air, maka tidak menjadikan, tidak hilang sifat menyucikan dia tu daripada air itu.
Lagu mana contohnya kita buat mari segelas air, kemudian kita masukkan sikit jus yang air jus air sirap contohlah. Sedikit lah, kita setitik lah letak air sirap ke dalam air tu. Setitik letak air sirap ke dalam air. Setitik letak air sirap ke dalam air tu. Tak berubah dah kan? Biasa tak berubah. Ataupun kita letaklah 2 titik, 3 titik, 10 titik. 10 titik ke dalam air. Selagi mana kita boleh katakan benda tu air, sekalipun ihtimal kita boleh kata benda tu air, ataupun kita syak adakah yang kita boleh panggil air lagi ke ataupun tidak boleh panggil air dah, maka air itu masih kekal sebagai tahur. Air itu masih kekal sebagai suci dan menyucikan. Dia kata sini wa kharaja biqawli bi khalitin al-mujawir. Dia kata sini bahawa terkeluar daripada apa yang aku sebut sebagai sebati itu al-mujawir, benda yang tidak sebati. Bahawa ma yatamayyazu lin-nazir, benda yang kita boleh tengok, benda yang kita boleh bezakan dengan pandangan. Ka'udin wa duhnin wala mutayyabaini. Seperti ud, seperti kayu yang wangi ataupun minyak yang wangi. Kamu tak tahu duh ni ataupun minyak lah, bukan minyak yang sebati dengan air ni maksud dia. Jangan silap faham, bukan ni minyak yang sini minyak sebati dengan air, bukan. Tapi minyak tu minyak tidak sebati dengan air. Tapi kalau minyak yang sebati dengan air, waktu kita tak boleh lah. Tak boleh kita nak kata sebagai mujawir. Waktu dah kira sebagai khalid dah tu. Wa minhu al-bakhur. Wa minhu al-bakhur. Bakhur ni termasuk benda hak mujawir ni, benda hak mujawir. Dalam mu'tamad dalam mazhab kita, bila air tu bila kita panaskan bakhur ni, macam minyak, macam asap minyak wangi itulah, kita panaskan bakhur, asap wangi kita panaskan bakhur tu, menyebabkan air tu berubah dari segi wangi, dari segi bau dia tu berubah. Adakah air tu berubah menjadi air yang tahir sahaja, tidak tahur? Jawapan dia tidak ni, air itu masih kekal sebagai tahur. Air itu masih kekal lagi sebagai tahur. Air masih kekal sebagai tahur. Wa in kathura, sekalipun banyak. Wa dhahara nahwu rihihi. Dan sekalipun zahir dia punya bau dia, khilafan li jam'in. Ni dalam kitab dia tak sebut dalam kitab ni, dalam tabah ni ada saqat sikit dan lebih ke dalam satu baris. Ada tertinggal lebih ke satu baris. Kalau tengok bawah ni tak ada Cek dah. Sini sebenarnya khilafan li jam'i. Sini sebenarnya dia bukan kalau tengok malak ni dia bukan orang ni sepatutnya duduk dalam hasyiah, bukan duduk dalam matan. Orang ni semua ni kan sepatutnya duduk dalam hasyiah bawah ni. Dia kata so, khilafan li jam'in, berbeza dengan pandangan setengah daripada orang. Tapi mu'tamad al-mazhab kita, bakhur bila mengubah sifat wangi ataupun bila mengubah dia punya bau air, tidak menyebabkan dia bertukar jadi tahir. Wa minhu aidan ma'un ughliya fihi nahwu burrin wa tamrin. Yang termasuk juga adalah seperti air yang kita panaskan, yang dalam air tu ada bur dan juga tamar. Kalau misalnya kita masukkan tamar ke dalam air itu, bila kita panaskan air itu menyebabkan dia berubah sikit. Kalau berubah sikit tak ada masalah. Tapi bila tamar tu bila duduk lama sangat dalam air itu, menyebabkan juzuk-juzuk daripada tamar itu sudah sebati dah ke dalam air. Bila sudah sebati dah ke dalam air, hak ni dikira sebagai tahir. Tapi kalau misalnya kita semata-mata kita panaskan sahaja, tapi juzuk dalam tamar itu tidak sebati dengan air. Juzuk dalam tamar tidak sebati dengan air. Hak ni masih dikira sebagai tahur. Haitsu lam ya'lami au binajisin walau kana kathiran. Silap ni. Sini Setakat ni hasyiah tu. Haitsu lam ya'lam infisal 'ainin fihi mukhalitah. So sini ni
Ambo lukis sikit lah. Ni semua ni dalam hasyiah. Masalah sikit tabah ni. Haitsu lam ya'lam infisal. Lepas habis hak ni semua barulah degis sini. Haitsu lam ya'lam infisal 'ainin fihi mukhalidah. Selagi mana tidak diketahui, seperti yang mana sebut tadi lah, seperti tidak diketahui apa-apa juzuk daripada tamar ataupun bur yang kita sebut tadi tu bercampur sebati dengan air. Ba'lam yasil ila haddin bahaitsu yahduthu lahu ismun akhar kal maraqah. Sehingga mana tidak sampai ke tahap yang mana air tu bubuh lagi, bubuh jadi nama lain dah. Air itu tidak nama air dah, seperti nama maraqah, seperti nama maraqah yang masuk sup. Walau syakka fi syai'in mukhalitun huwa atau mujawir lahu hukmul mujawir. Kalau misalnya dia syak pada sesuatu, adakah dia masuk pada hukum mujawir ataupun hukum mukhalit, maka dia termasuk dalam hukum mujawir. Dia biqauli ghaniyyin anhu, dan keluar daripada apa yang aku sebut tadi, ghaniyyin anhu ma la yustaghna anhu, apa yang tidak terkaya daripada dia, apa tidak terkaya daripada dia. La yustaghna anhu maksudnya apa? Maksudnya benda hak payah untuk kita jaga. Ma la yustaghna anhu adalah benda hak payah kita jaga. Ini maksud dia, ma la yustaghna anhu, benda hak payah kita jaga. Ghaniyyin anhu tu benda hak mudah kita jaga. Hak ni pula benda hak susah kita jaga. Kama fi maqarrihi wa mamarrihi min nahwi tinin wa tuhlibin wa mafattatin wa kibrit. Seperti air tu bila berada pada maqar, pada tempat dia, pada bekas dia ataupun pada perjalanan dia, bila dia berubah, bila sebabkan oleh duduk dalam bekas ataupun bila dia duduk dalam tempat air itu sendiri, tempat mengalir air itu sendiri, kadang-kadang dia berubah bau air itu disebabkan oleh tempat air itu ataupun tempat perjalanan air itu. Dia berubah bau air sebabkan tempat mengalir air itu berubah. Min nahwi tinin, seperti tin, seperti tanah ataupun lumut yang hancur. Wa kibrit, dan juga kibrit ni saya tak tahu terjemah apa dalam bahasa Melayu, tapi yang saya tengok tadi tu kibrit ni macam apa kibrit ni atau silap ambo kabat tak silap ambo, benda hak dalam pensel tu kan, hak dalam pensel tu hak kita tulis tu, hak benda hak dalam pensel tu ambo dipanggil apa dah, kibrit tu, hak tu lah maksud kibrit. So kau apa dia, ambo tak pasti ni lah, minta maaf ni ambo tak pasti. Ataupun maksud dia sulfur tak salah, sulfur. Nanti ambo cak balik lah apa maksud kibrit tu. Wa qad taghayyuru bi tulil mukth, seperti perubahan dengan disebabkan oleh lamanya dia duduk pada satu tempat. Au bi araqin mutanathiratin bi nafsiha, ataupun disebabkan oleh awraq, daun-daun yang dia tu bercerai-berai dengan diri dia sendiri. Contohnya dia ambil ke daun-daun tu, kemudian dia contohnya bukan dia ambil, bukan dia teruk sendiri, maksudnya dia hanyalah dia jatuh sendiri ke dalam air. Contohnya banyaklah daun tu yang pecah, yang hancur masuk ke dalam air dengan bukan kijau manusia. Masuk ke dalam air dengan diri dia sendiri. So bila dia masuk ke dalam air, dia sebati ke dalam air tu, hak ni tidak menjejaskan sifat air daripada tahur kepada tahir, tidak menjejaskan sifat air. Wa in tafattatat wa ba'dat asy-syajaratu 'anil ma', dan sekalipun dia tu jauh pokok tu daripada air, sekalipun jauh pokok tu daripada air, sekalipun jauh pokok daripada air, hak ni tidak menjejaskan diri punya sifat air. Begitulah, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setakat tu